tabligh ni, orang-orang jemaah ni, orang dakwah ni, dia bukan buang dunia, tapi nak buang keyakinan pada dunia. Yakin pada Allah SWT. Letak kebergantungan hidup kita hanya pada Allah. Harap pada Allah, takut pada Allah. Kalau rezeki kurang, harap pada Allah. Ya Allah, rezeki aku ya Allah. Ya Allah, duit ya Allah, aku susah ya Allah. Minta dengan Allah. Cakap dengan Allah. Banyak-banyak minta dengan Allah. Dia sakit, apa semua minta dengan Allah. Tapi bukan kata jangan pergi jumpa doktor. Tak payah makan ubat, tidak. Orang yang tolak asbab, orang tu jahil. Orang yang yakin dengan asbab, dia syirik kepada Allah SWT. Dia faham perkara itu dulu, insyaAllah. Kita tak boleh ambil asbab, boleh ambil asbab, tapi jangan yakin dengan asbab. Hari ini sakit, makan ubat, tapi jangan yakin dengan ubat. Sebab yang bagi sihat bukan ubat, yang bagi sihat Allah. Hari ini kalau susah, kita perlu je kerja, pergi je kerja. Tapi bila dapat duit, boleh jadi senang. Jangan yakin dengan kerja, yakin dengan Allah. Yang bagi senang Allah, bukan kerja kita. Jadi yakin ni kita nak ubah. Hari ini orang fikir kalau tak kahwin macam mana nak bagi, tak ada anak, tak ada isteri. Hari ini Allah SWT boleh bagi bahagia tanpa ambil dengan isteri, dengan anak. Dan Allah SWT boleh bagi bahagia tanpa isteri, tanpa anak. Jadi yakin dengan Allah. Yang bagi semua pada kita ni semua Allah.